Oh, saya puas hati juga sebab macam kita dua tak pandai posing. So bila macam dia bagi instruction macam letak tangan kat sini, letak bahu macam ni. Pandang sana, pandang sini. Kita macam it's very helpful lah for us. Bila tengok gambar, insyaAllah tak ikut lah. 9 per 10 lah. 9 per 10. Sebab saya pun dah datang sini banyak kali masa nak datang nak tengok kan. So far okey lah. Dah lah lama kita boleh pilih tema kita kan. So kita boleh ikutlah kita punya tema macam mana. Lagi puas hati lah. Tapi okey lah, so far okey. Of course lah puas. Especially sebab ada surah perempuan dengan lelaki kan. So kalau ada tetamu yang nak concern pasal solat maghrib dengan isyak, especially waktu kita tengah ada perarakan kan. So diorang boleh naik atas untuk solat. Saya macam puas hati lah. And then toilet pun dekat tempat makan pun ada. So tak payah nak masuk. So far okey lah, semua okey. Tak ada isu pun pasal tu. Akhirnya kita bisa bersama hari tua. Penantian berharga, ku tak lagi menemani malam. Abang Zek, memang bagus lah. Nasib baik dia menyenangkan urusan kita punya flow hari ni. Saya nampak dia macam cepat-cepat. Tak sempat kita nak side eye, dia dah buat dah. Macam tu. Okey lah. Bagus. Saya puas hati. Clear sangat. Dia on time. Dia cakap 10 minit datang, 10 minit dia datang. Bagi kita orang stress free lah sebab JZ dah manage semua kan. Dia bagi tahu, dia pun advise kita orang flow macam mana. Tunggu dengan tenang. Terlalu tenang kita kan. Macam so everything is like dah manage dah. Betul kan? Family pun macam boleh relax, tak ada buat kerja sangat kan. Saya tengok pun semua orang macam happy-happy. Tadi yang tol tu kan. Bridesmaid saya recommend. Sebab kita tengok flow macam mana. Lagi satu pun Abang Jamil bukan ada kat sini je kan, ada dekat tempat-tempat lain. So ikut orang lah kan. Orang boleh ambil Abang Jamil lain. Lepas tu boleh macam ada pelbagai lah. Kalau dekat sini rumah pondok, ni rumah banglo. Kita boleh tengoklah mana kita nak kan. Betul. That's why also kita dari Johor ambil kat sini. So kita suka rumah kat sini. Padahal rumah Abang Jamil Johor pun ada. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Correct.